Universiti Putra Malaysia UPM muncul institusi pengajian tinggi IPT pertama dunia yang berjaya mendaftarkan indeks buku, karya penulisan dan jurnal bahasa Melayu dalam pangkalan data Scopus. Kejayaan itu mendapat pengiktirafan daripada ASEAN Records dan Asia Records. Pengarah penerbit UPM, Profesor Insinyur Dr. Muhammad Tariq Hamid Sultan berkata, pengiktirafan tersebut merupakan pencapaian besar bukan sahaja kepada UPM, malah kepada bahasa Melayu yang kini diiktiraf dalam pangkalan data berkenaan. Pengiktirafan ini sekaligus telah melonjakkan nama penerbit UPM ke persaudaraan antarabangsa dan kita juga merupakan penerbit pertama dunia yang telah mengangkat pengindeksan buku bahasa Melayu di dalam pangkalan data Scopus. Ini adalah satu pengiktirafan yang sangat besar dan alhamdulillah bahasa Melayu kini telah diiktiraf di peringkat Scopus. Beliau berkata demikian selepas pelancaran buku biografi Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche berjudul Dari Pendang ke Bukit Aman di Ibu Negara. Menurut beliau, usaha berterusan memartabatkan bahasa Melayu dalam penerbitan akademik menjadi faktor utama kejayaan itu. Satu kejayaan yang kami rasakan, satu kejayaan paling besar yang telah kami lakukan. Lepas ini, kepada ahli-ahli akademik di sana, di luar sana yang di mana kemungkinan universiti-universiti awam ataupun swasta yang memerlukan buku dalam penulisan bahasa Melayu yang diindekskan dalam pangkalan data Scopus, jadi pusat penerbit merupakan pusat yang patut mereka cari bagi penerbitan buku-buku tersebut. Kejayaan itu dijangka membuka lebih banyak peluang kepada penyelidik dan ahli akademik menerbitkan karya bahasa Melayu yang mendapat pengiktirafan antarabangsa. Ini selaras aspirasi Kerajaan Madani untuk menjadikan institusi pengajian tinggi negara sebagai hub rujukan global dan destinasi pendidikan dunia.